اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah malam ni kita akan sambung kembali kuliah maghrib kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Insya-Allah malam ni kita akan mendengar kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'id ni tuan-tuan bin Zaid, ya, bapa dia ni di zaman jahiliah pernah berdoa dengan satu doa. Allahumma in kunta haramtani min hadzal khair fala tahrim minhu bani sa'idan. Maksud dia apa? Ya Allah, jikalau engkau tak mengizinkan aku ataupun jikalau engkau mengharamkan aku daripada mendapat kebaikan ini, jangan kau jadikan perkara ini berlaku kepada anak aku Sa'id. Bapa dia ni masa zaman jahiliah pernah berdoa. Dia kata, ya Allah, kalau engkau haramkan aku daripada dapat kebaikan ini, jangan jadikan perkara yang sama berlaku kepada anak aku yang bernama Sa'id. Kita akan dengar kisah dia. Waqafa Zaid bin Amr bin Nufail ba'idan an zahmatin nas. Kisah berlaku di kota Makkah. Satu hari Zaid bin Amr bin Nufail, bapa kepada Sa'id. Jadi Zaid bin Amr ini satu hari duduk berjauhan daripada orang ramai yang berada di sekeliling Kaabah. Yashhadu Quraisyan wa hiya tahtafilu bi'idin min a'yadiha. Masa tu orang ramai sedang menyaksikan perayaan yang disambut oleh penduduk Makkah. Fara'a ar-rijal ya'tajiruna al-ama'im wa yakhtaluna bil burudi al-yamaniyati ath-thaminah. Ada orang-orang lelaki, orang-orang yang terkenal di kalangan penduduk Makkah memakai serban-serban yang cantik, memakai pakaian jubah, selendang-selendang yang cantik yang diimport daripada Yaman. Orang dulu pakai juga selempang-selempang ni tuan-tuan. Itu made in Yaman belaka, branded punya. Wa absara an-nisa wal wildan wa qad labisu zahiya thiyabi wa badi' al-hulal. Begitu juga kaum wanita dan kanak-kanak semua pakai lawa-lawa belaka. Wa nazara ila al-an'am yaquluha al-musirun. Dan orang ramai yang pakai lawa, pakai cantik ni, bersama-sama dengan mereka ada beberapa ekor unta, kambing yang dihiasi liyasbahu habaina aidil awsan. Unta, kambing yang dihias cantik lawa-lawa ni tujuannya untuk apa? Untuk disembelih di hadapan patung-patung berhala yang ada mengelilingi Kaabah al-Musharrafah. Fawaqafa musnidan zahrahu ila jidaril Kaabah. Lalu Zaid bin Amr ini perhati, tengok je. Dia pun bawa diri dia duduk jauh-jauh sikit. Dia pun kata,
Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, asyad khalaqah Allah, kambing yang korang bawa ni Allah yang ciptakan. Wa huwa alladhi anzala laha al-matara minas sama'i farawiyat, dan dialah Tuhan yang menurunkan hujan kepada bumi, lalu bumi ini menjadi subur. Wa anbata laha al-ushba minal ardi fashabi'at, lalu bumi menghasilkan rumput-rumput yang subur. Kemudian datang kambing, datang unta, makan, ia meragut daripada rumput-rumput ini. Summa tasbahunaha ala ghairi ismihi inni arakum qauman tajhalun. Kambing, unta yang makan daripada rumput-rumput ni yang Allah turunkan hujan, tiba-tiba korang sembelih untuk berhala. Korang ni bodoh ke apa? Dia sound macam tu tuan-tuan, depan-depan orang Quraisy. Faqama ilaihi ammuhu Al-Khattab, bangkit pakcik dia ni bernama Al-Khattab, bapa kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pakcik dia bangkit, dah sepak muka, kurang hajau punya budak, kau berani kutuk Tuhan kita orang tak pasal kena penampar Quraisy tuan-tuan. Taballaka, dia kata, celaka engkau. Mazilna nasma' minka hadzal badha' wa nahtamiluh. Kami ni dah lama sabar dengan kau, tahu tak? Aku dengar daripada dulu lagi kau ni tak habis-habis komen ada je yang kau cerita tak puas hati kita orang. Kutuklah Tuhan kita orang, mengata ke Tuhan kita orang, hatta nafidha sabruna. Hari ni aku dah hilang sabar dengan kau. Summa awra bihi sufaha'a qaumihi fa'adhawhu. Lepas dia sepaknya budak ni ataupun Zaid bin Amr ini, Al-Khattab mengarahkan budak-budak Mekah belasah dia masa tu juga, belasah belaka, pelepak tuan-tuan. Hatta nazha an Makkah wal taja ila Jabal Hira. Akhirnya Zaid bin Amr ni bila dia kejar, dia lari sampai dekat kawasan Gua Hira. Fawakala bihi Khattab ta'ifatan min syababi Quraisy yahulu dunahu wa duna dukhuli Makkah fakana la yadkhuluha illa sirran. Dan pakcik dia Al-Khattab ini arahkan, aku takkan izinkan budak ni masuk dalam Mekah. Siapa nampak dia masuk Mekah, terajang terus sini. Jadi Zaid bin Amr dia tak boleh masuk Mekah kecuali dalam keadaan menyorok-nyorok, senyap-senyap saja tuan-tuan. Summa inna Zaid bin Amr ijtama'a ila kullin min Waraqah bin Naufal wa Abdullah bin Jahsh wa Uthman bin Al-Harith wa Umaymah binti Abdul Muttalib ammati Muhammadin bin Abdullah wa ja'alu yatadhakaruna ma ghariqat fihi al-Arab min ad-dhalal. Zaid bin Amr ni tuan-tuan, siapa dia ni? Dia ni kalau ikut dalam sejarah, dia ni antara 1, 2, 3, 4, 5 orang penduduk Quraisy yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka pandai membaca. Bahasa kita kata ada school punya orang, gitu. Dia reti baca dan dia memahami kitab Taurat dan Injil. Jadi diorang ni buat kajian tentang Nabi akhir zaman. Zaman tu kita sedia maklumlah, tak ramai orang boleh membaca. Lebih-lebih pula kitab Injil, kitab Taurat, lagilah tak reti. Maka tadi Allah Ta'ala Zaid bin Amr, Waraqah bin Naufal, sepupu kepada Khadijah, wa Abdullah bin Jahsh, seorang sahabat Nabi, wa Uthman bin Al-Harith, wa Umaymah binti Abdul Muttalib, makcik Nabi. Nabi ada seorang makcik bernama Umaymah binti Abdul Muttalib. Diorang ni antara orang yang buat kajian secara diam-diam, senyap-senyap tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masa tu diorang tak tahu siapa dia Nabi akhir zaman, tapi dalam Taurat, dalam Injil dah ceritakan Nabi tersebut akan lahir. Kalau tuan-tuan ingat dalam sejarah, kita dalam menyambut Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berlaku satu peristiwa tau. Ketika bapa Nabi Abdullah nak pergi berkahwin dengan Aminah bintu Wahbin, on the way nak pergi tu, tiba-tiba tengah-tengah jalan ada seorang perempuan buat roadblock tuan-tuan. Dia blok rombongan rombongan pengantin
Abdullah. Dia nampaknya Abdullah, terus diajak Abdullah kahwin. Wahai Abdullah, kahwin dengan aku, kahwin dengan aku. Serius diajak Abdullah kahwin. Abdullah peninglah, siapa pula Minah ni? Aku tak pernah kenal, nombor telefon tak ada, WhatsApp tak pernah, Facebook pun tak pernah add. Tiba-tiba on the spot ajak kahwin. Kahwinlah dengan aku, tolonglah kahwin dengan aku. Abdullah kata, ana ma'a walidi, aku ikut bapa aku dah ada pilihan dah untuk aku. Kahwinlah dengan aku, please lah kahwinlah dengan aku. Serius diajak tuan-tuan. Abdullah tak layan, teruskan perjalanan sampai ke kampung Aminah, berkahwin dengan Aminah, bersama dengan Aminah. On the way balik ke Mekah semula, lalu jalan yang sama, jumpa lagi perempuan tu tuan-tuan. Rupa-rupa dia tak balik, dia tunggu dekat tepi jalan tu, kan? Tapi sekarang ni Abdullah dah balik dengan Aminah. Lalu perempuan ni bila dia tengok, dia tak sekat dah, dia biar je. Abdullah pun bila perempuan ni buat dia nyangkat dah, dia kata, malaki la tu'ridina alayya al-yawma ma kunti arati alayya bil abs. Dia kata, wahai perempuan, kenapa hari ni kau tak offer dah kahwin dengan aku? Hari tu beria sangat, kita orang lelaki boleh kahwin lebih. Contohlah aku tambah tu tuan-tuan, ya. Apa jawapan perempuan misteri ini tuan-tuan? faraqaqa an-nurul ladzi kana 'alaika bil ams falaysa li bika al-yawma hajatun. Wahai Abdullah, tahu tak sebab apa aku nak kahwin dengan kau? Dulu mula-mula aku jumpa dengan kau, aku nampak dekat muka kau ada satu cahaya. Muka kau masa aku mula-mula jumpa dulu ada cahaya. Pada hari ni cahaya tu dah tak ada dekat muka kau. Cahaya tu sudah berpindah kepada muka perempuan ini, ni Aminah. Jadi Abdullah kata, cahaya pula dah. Muka aku ada cahaya? Muka aku ada cahaya? Dah tak ada dah, cahaya tu dah pindah dekat muka perempuan ni, Aminah. Abdullah kata, apa benda, aku tak nampak pun cahaya tu. Tuan-tuan tahu tak cahaya apa tuan-tuan? Tak nampak, tak tahu kan? Elok tak tahu lagi bagus tuan-tuan. Itulah cahaya kenabian Rasulullah SAW yang dahulunya berada di dalam sulbi Abdullah, sudah berpindah kepada Aminah bintu Wahb, sebab sekarang Aminah sedang mengandungkan Rasulullah SAW. Persoalannya, siapa perempuan misteri ini sampai dia boleh terror, dia boleh kenal cahaya tuan-tuan? Ni cerita ni ada di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Ulama-ulama sejarah kata perempuan ini bernama Fatimah bintu Naufal, adik kepada Waraqah bin Naufal. Diorang kaji lama, kaji sampai diorang kenal. Jangankan Nabi, bakal bapa Nabi diorang kenal. Macam tuan-tuan faham ke tidak cerita aku ni? Kita kalau tengok muka anak orang, tengok muka, contohlah tu, ini macam anak Haji Kasim dia ni, muka tu ada bilik bapak dia. Lah aku rasa anak Haji Kasim ni, muka tu ada bilik abah dia. Tengok muka ni, ni macam muka anak Kak Joya aja ni kan. Sebab kau pernah tengok muka Kak Joya tu, kau boleh detect lah ni muka mak dia ni. Tapi yang canggihnya dia orang ni, anak tak lahir lagi, dia tahu dah ini bakal bapaknya. Macam faham tuan-tuan? Tak faham, tak payah faham lagi, bagus tuan-tuan. Aku pun tak faham juga sebenarnya ni. Okeylah tuan-tuan ya. Jadi dekat Mekah tu ada 5 orang yang mengkaji Taurat, mengkaji Injil tentang cerita Nabi akhir zaman bakal lahir. Mereka ialah Zaid bin Amr yang kita ceritakan tadi, yang kena belasah tu, Waraqah bin Naufal, Abdullah bin Jahash, Uthman bin Al-Harith, Umaymah binti Abdul Muttalib. Yatadhakaruna ma ghariqat fihi al-Arab min ad-dalal. Diorang ni biasa buat pertemuan secara tersembunyi, sembang, dan dia kata teruk kan orang Mekah ni, teruk kan, sebab berhala lah, sebab tok pekong lah, sembelih korban untuk tok pekong. Kerja gila belaka lah. Kau jangan cakap macam tu, kau kena belasah nanti kan, sama-sama dia. Faqala Zaid li ashabihi, satu hari Zaid cakap dekat kawan-kawan ini, innakum wallahi la ta'lamuna anna qaumakum laisu ala syai'in. Kita sedia maklum orang Mekah ni tak tahu benda, bodoh belaka.
wa annahum akhta'u dina Ibrahim wa khalafuh, dan mereka telah buat satu benda yang telah bercanggah dengan agama yang Nabi Ibrahim alaihi salam bawa. Yang Nabi Ibrahim ajar bukan begini. Ya, kita sedia maklum orang Mekah ni tuan-tuan, kalau sejarah Mekah tu kan Nabi Ibrahim pindah dengan Nabi Ismail dekat kota Makkah. Kan, wa iz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni bina Kaabah. Bila Nabi Ismail dewasa, dia berkahwin dengan perempuan daripada kabilah Jurhum. Jurhum ni orang Yaman tuan-tuan. Lama anak beranak Nabi Ismail ataupun anak beranak Nabi Ibrahim ni, diorang jadi rapat dengan orang Yaman dengan sebab perkahwinan Nabi Ismail dengan kabilah Jurhum yang daripada Yaman tu. Tak lama kemudian kabilah ni yang menguasai Makkah. Lama biasalah orang bila dah lama berkuasa ni tuan-tuan, dia jadi gila sikit. Ya, sebab tu berkuasa tak boleh lama, sikit-sikit sudah bagi orang lain pula gila-gila macam tu. Jangan lama sangat, bahaya, rosak kau nanti. Jadi bila dah lama-lama macam tu, diorang buat kerosakan dekat Mekah. Orang datang Mekah, dia zalim, harga barang naik. Contoh tuan-tuan, macam-macam benda dia buat. Bila dia buat macam ni, menyebabkan orang-orang Arab daripada Khuza'ah marah. Lalu Khuza'ah buat satu komplot, jatuhkan Jurhum. Berlakulah perebutan kuasa dan Jurhum pun diperambat keluar daripada Mekah. Khuza'ah pula menguasai apa yang mereka warisi daripada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Lama Khuza'ah, okey tuan-tuan, diwarisi oleh kabilah Quraisy. Quraisy kan bersama dengan Nabi Ismail. Okey, begitulah sampailah ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda ni orang panggil apa? Turun temurun, dah jauh berapa ribu tahun wallahu alam. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa hampir 600 tahun. Diorang dengan Nabi Ibrahim tambahlah beribu-ribu tahun kita kata. Jadi Zaid dengan 4 orang ni kata, kita ni kat Mekah ni dah banyak benda yang kita buat tak betul ni. Kalau benda dah lama tuan-tuan, dia dah jadi macam-macam tau, merapu-rapu dah jadi. Fahabba rijalul arba'ah ila al-akhbar fabtaghu li anfusikum dinan tadinuna bihi in kuntum tarumuna najat. Lalu Zaid kata, aku segi peribadi aku, kita cerdik lah orang kata, kita yang cerdik, yang belajar, yang faham Taurat Injil ni, kalau kita nak selamat, kita kena cari balik agama yang sebenar. Pergi cari balik. Fahabba rijalul arba'ah ila al-ahbar minal yahud wan nasara. Maka 4 orang ataupun 5 orang ni masing-masing tekad nak cari asal usul agama Nabi Ibrahim ni. Diorang pun orang panggil apa? Bermusafir keluar daripada Mekah, nak cari macam mana agama yang sebenarnya yang diajar oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fahabba rijalul arma ila al-akhbar minal yahud wan nasara. Lalu 4 orang ni pergi berguru dengan padri-padri Kristian dan juga Yahudi, min ashabil milal yaltamisuna indahum al-hanafiyah dina Ibrahim. Amma Waraqah bin Naufal fatanassar. Waraqah bin Naufal memilih agama Kristian. Nasara daripada perkataan nasara dengan makna menolong. Daripada perkataan Nasara tu keluarnya, daripada perkataan Nasara keluarnya kumpulan Nasara, ataupun kita kata Kristian. Sebab Nabi Isa ni kan ada penolong-penolong dia. Qala man ansari ilallah. Kan Nabi Isa kata, siapa yang nak menolong aku untuk agama Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Fa'amana ta'ifatu min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Maka berkatalah golongan Hawari, nahnu ansarullah, kamilah penolong agama Allah. Daripada itu keluarnya Nasara, ya. Walau bagaimanapun Waraqah bin Naufal ni, kalau kita baca sejarah dia, Al-Imam Ibn Kathir sebut dia ni sahabat Nabi yang pertama secara tidak rasmi tuan-tuan. Secara tidak rasmi
Waraqah bin Naufal merupakan sahabat Nabi yang pertama. Secara rasmi sahabat Nabi yang pertama siapa dia? Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada pula macam tu ustaz, ada rasmi ada yang tak rasmi. Dengarlah cerita aku ni. Secara tak rasmi ceritanya gini kan. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat apa? Wahyu. Aku nak sebut dapat fatwa tadi, dapat wahyu tuan-tuan. Dia masjid ni sejuk sangat macam kutub utara tuan-tuan. Jadi bila sejuk sangat ni air dia lambat, enjin lambat panas, sumbat habis dia hidung ni. Okey bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, Khadijah bawa Nabi jumpa dengan sepupu dia ni, Waraqah bin Naufal. Waraqah ni buta, tapi kita dah cerita tadi dia menguasai Taurat dan Injil, dia faham. Nabi pun ceritalah apa yang berlaku. Datang makhluk macam gini, peluk dia, cakap Iqra. Nabi kata ma ana biqari'in, Iqra ma ana biqari'in. Gitu gini. Waraqah dengar aja. Dia kata apa tahu? Ya Muhammad, innahu namusul ladzi jaa ila Musa bin Imran. Wahai Muhammad, makhluk yang peluk engkau tu nama dia An-Namusul Akbar. An-Namus Al-Akbar ini panggilan orang Yahudi kepada Jibril. Ini merupakan ketua malaikat yang pernah datang kepada Musa alaihi salatu wasalam. Waraqah kata apa lagi? Ya Muhammad, laitani kuntu jazaan hina akhrajaka qaumuka. Wahai Muhammad, kalaulah aku ni masih kuat, masih muda, ketika satu hari nanti orang Mekah akan halau kau keluar daripada Mekah. Nabi terperanjat. Nabi kata awamukhriji-yahum, orang Mekah nak halau aku. Kenapa orang Mekah nak halau aku? Nabi ni kan orang kenal dengan orang yang baik. Wa kana muhabbaban fi qaumihi. Nabi SAW orang yang paling disayangi di dalam masyarakat Mekah. Hatta samauhul amin, sampai dipanggil gelaran dengan panggilan Al-Amin. Nabi kata kenapa dia nak halau aku? Kenapa dia orang nak halau aku? Aku kan orang baik. Apa kata Waraqah? Innahu lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada seorang nabi pun yang membawa ajaran sebagaimana ajaran kau wahai Muhammad, kecuali orang itu akan dihalau, diperangi habis-habisan. Jadi dia kata laitani kuntu jazaan, kalau aku masih kuat lagi aku akan pertahankan kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama sebut Waraqah ni masuk Islam secara tidak rasmi, sebab masa tu Nabi belum ijtihad, dia sebagai Nabi belum ijtihad lagi, ya. Tak lama kemudian mati orang tua ni, Waraqah bin Naufal. Wa amma Abdullah bin Jahash, yang seorang lagi bernama Abdullah bin Jahash, wa Uthman bin Al-Harith, falam yasila ila syai'in. Ada riwayat kata Abdullah bin Jahash ini pergi juga merantau mencari ilmu, mencari agama, tapi tak jumpa orang kata padri ke bishop, tak jumpa. Supa dengan kawan dia Uthman bin Al-Harith. Ada ulama cerita Uthman bin Al-Harith ni pergi cari sampai ke Rom. Sampai dekat Rom, bertemu dengan padri, duduk dekat sana, lalas dengan dia jadi bishop sekali dekat sana tuan-tuan, ya. Wa amma Zaid bin Amr, adapun Zaid bin Amr yang kita cerita pada malam ni, fakanat lahu qissah, dia ada kisah yang tersendiri. Falnad'u lahu kalam liyarwiya lana, kita dengarlah macam mana dia cerita pengalaman dia mencari kebenaran ni tuan-tuan, ya. Dengar dia cerita tuan-tuan. Saya tolong ceritakan aja, tapi yang cerita sebenar dia tuan-tuan. Baru nak start cerita rupanya. Qala Zaid bin Amr, waqaftu ala yahud wan nasraniyah. Zaid bin Amr cerita, aku ni mengkaji dua-dua agama, Yahudi dan Kristian. Kaji. Fa'aradtu anhuma idh lam ajid fihima ma atma'innu ilaih. Tapi aku berasa tak sedap hati. Pelik sangat agama. Yahudi pun pelik, Kristian pun pelik, kan? Yahudi kata apa? Wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Yahudi kata Uzair itu anak Allah. Uzair ni tuan-tuan seorang nabi. Ringkas ceritanya dalam Quran cerita. Allah kata apa dalam Al-Quran? Allah, apa ayat ni?
Au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala, payah kalau sejuk ni tuan-tuan, jam kepala aku. Lain kali kalau nak sejuk tak apalah, tuan-tuan sejuk, aku di kawasan bagi aircon panas dah sikit. Dia kalau tak beku ni tak maya benda tuan-tuan. Apa ayat tadi apa? Au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'atha qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawmin qala bal labithta 100 amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila al-'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Zaman dulu tuan-tuan ada seorang nabi bernama Uzair alaihi salam. Dia ni naik dia punya donkey, keldai dia, masuk dekat satu kampung. Kampung ni tuan-tuan baru lepas kena serang dengan tentera musuh. Orang bergelimpangan mati belaka, habis rumah kena bakar, binatang kena bunuh, orang kena bunuh. Dia tengok benda tu, tiba-tiba terlintas dalam hati Uzair, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia kata macam tu, macam mana Allah boleh hidupkan balik dia orang ni? Semua dah mati, ni dah putus kepala, ni terburai perut, macam mana boleh hidup balik? Kan? Lalu tuan-tuan, takdir Allah, dia pun jalan-jalan dalam kampung tu, dia pun turun daripada keldai dia, bersandar dekat pokok, dia pun tertidur. Fa amatahu Allahu 100 amin. Lalu Allah matikan dia selama 100 tahun. Tidur mati tuan-tuan, 100 tahun. Sepanjang 100 tahun orang Yahudi cari mana Uzair mana, dah tak ada dah, lost. Dah mati dah Uzair, semua kata mati belaka. Memang mati sungguh lah, mati sungguh. Lalu Allah Ta'ala hidupkan dia semula. Bila Allah hidupkan dia, dia macam cerita Ashabul Kahfi, lebih kurang macam tu tuan-tuan. Lalu Allah tanya dekat dia, kam labista, berapa lama kau tidur? Dia kata, labistu yauman aw ba'da yaum. Rasa-rasanya sehari je kot, ataupun separuh hari. Kau tengok tu tuan-tuan, punya sedapnya tidur tu, tidur mati tu. Dia kata separuh hari, paling lama pun sehari, padahal 100 tahun. Allah kata, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila izabika kaifa nunshizuha. Allah kata, cuba kau tengok dekat keldai kau tu. Dia tengok dekat keldai dia tuan-tuan, keldai dia dah yeleh perenggai. Apa benda? Tulang-tulang keldai dia pun dah habis, hancur, tengkorak, memang dah mati 100 tahun kan. Kau tengok macam mana aku hidupkan balik keldai. Kau tengok, unzur ila al-izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Uzair pun tengok. Bila dia tengok tuan-tuan, masa itulah dengan izin Allah Ta'ala, tulang belulang yang bersepah tu bercatum depan mata dia live, melekat macam tu. Dan dihidupkan tulang tu, ada keluar daging, keluar apa, urat saraf, semua otot jantung berdemak kan. Hati tak apa-apa, tak reti lah aku nak nyebut. Kambing pula, bulu pop, hidup, keluar suara, hidup depan dia live. Allah tunjukkan. Nak khabar kan, dia kata macam mana Allah boleh hidupkan balik benda yang dah mati macam mana. Lalu Allah Ta'ala tunjukkan depan mata dia berlaku benda ni. Jadi Uzair ni bila balik, dia cerita dekat orang kampung kata dia ni anak Allah. Yahudi kata macam tu. Orang Kristian pula kata Nabi Isa anak Allah. Dengan sebab apabila Nabi Isa tu diangkat ke langit, berlaku khilaf di antara orang-orang Kristian. Ada kata memang diangkat sungguh, ada kata yang diangkat tu bukan Nabi Isa, orang lain, ya. Yang kena bunuh tu Nabi Isa. Panjang macam-macam cerita. Jadi Zaid ni tak suka ni, apa benda cerita pening kepala ni kan. Tuhan ada 3, ada Tuhan mak, ada Tuhan bapa, ada Tuhan anak, tapi kata satu. Ni apa pula 3 dalam 1 ni? Macam shampoo Rejoice je rupa kan. Kau kan apa, Nescafe apa ni, 3 dalam 1, 3 in 1 kan.
Ada pula Tuhan dia skepe, pening kepala. Wa ja'altu adribu fil afaqi bahthan ala millati Ibrahim hatta sirtu ila biladi Syam. Aku ni merantau cari ilmu, cari kebenaran sampai ke negara Syam, Syria. Fadzukira li rahibun indahu ilmu minal kitab. Sampai dekat Syria, tanya-tanya orang kat sana, diorang kata di sini ada seorang padri yang amat alim tentang cita-cita ataupun agama Nabi Ibrahim. Kau carilah padri itu. Dia pun cari, tuan-tuan, jumpa ya. Kebiasaannya lah wallahu alam, kalau dekat Syria lah zaman tu tempatnya dekat Busra, sepadan Jordan dengan Syria. Wa qasastu alaihi amri. Aku jumpa padri itu, aku pun cerita sebenar. Tuan, saya datang daripada jauh, daripada Mekah ni, merantau mencari kebenaran, mencari ilmu, dan saya nak mencari agama Ibrahim yang sebenarnya. Apa kata padri ni? Araka turidu dina Ibrahim ya akha Makkah. Daripada apa yang kau cerita dekat aku ni, kau nak cari agama Ibrahim kan? Qultu na'am, ya, zalika ma abghi. Memang aku mencari agama Ibrahim. Apa kata padri ni, tuan-tuan? Dengar padri ni kata apa? Innaka tatlub dinan la yujad al-yawm. Tuan mencari agama yang dah tak ada dah pada hari ini. Dah tak ada orang ikut dah agama Ibrahim. Aku pun tak ikut juga. Bengong sungguh padri ni. Aku pun tak ikut dah. Tapi benda tu ada. Once upon a time, zaman dahulu memang ada agama ni. Tapi dek kerana dah lama orang dah tak ikut dah. Walakin ilhaq bi baladika fa inna Allaha yab'ath min qaumika man yujaddid dina Ibrahim. Tengok apa kata padri, tuan-tuan, satu benda yang memeranjatkan. Aku nasihat kau satu benda je. Kalau kau nak kembali cari agama ni, kau nak tahu agama Ibrahim macam mana, nasihat aku, kau balik semula ke negara kau, ke Mekah. Apa pasal pula? Mengikut apa yang kami belajar, apa yang kami kaji, satu hari nanti Allah Ta'ala akan mengutuskan seorang Nabi di Mekah, dan Nabi ini akan mengembalikan kembali kegemilangan agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fa iza adraktahu faltazimhu. Pesanan akhir padri ni kata apa? Kalau kau jumpalah dengan Nabi itu, kau berimanlah dengan dia. Faqafala Zaid raji'an ila Makkah yahutul khuta iltimasan an-nabiy al-mau'un. Dia pun, tuan-tuan, tak cakap banyak, terus start kuda dia balik semula ke Mekah, nak tahu siapa dia Nabi akhir zaman tu, tuan-tuan. Walamma kana fi ba'di tariqihi, dia pun balik ke Mekah. On the way balik ke Mekah tu, ba'athallahu nabiyahu Muhammadan bidinil huda wal haq. Di sini ada satu riwayat. Dalam riwayat yang lain yang saya pernah baca, ceritanya begini, tuan-tuan. On the way dia balik ke Mekah tu, dia bertemu dengan Nabi Muhammad dan Zaid bin Al-Harithah, ya, anak angkat Nabi SAW. Masa tu Zaid ni baru bawa binatang yang telah disembelih. Dia tengok Nabi, Nabi tegur dia. Nabi kata, ya Zaid, lama tak nampak engkau ni. Ketika Nabi jumpa, tuan-tuan, Nabi belum jadi Nabi lagi. Makna umur tu lebih kurang 30-an, belum masuk 40 lagi. Nabi tanya dekat dia, Zaid, aku tengok engkau ni kesian lah. Orang Mekah suka bully kau kan? Itu aku dengar kau kena penampar dengan Pakcik Khattab tu kan, kena penampar, lepas tu kena belasah. Pasal kau ni? Dia kata, aku ni Muhammad, aku tak suka tau tengok dia orang buat kerja bodoh ni. Sembelih unta dekat berhala, sembelih kambing dekat berhala. Benda-benda tu semua mana boleh buat apa-apa. Yang kau pergi sembelih buat apa? Dia apa? Kad merah. Sambungan cerita ni, tuan-tuan, Jadi Nabi tanya dia, Zaid, kenapa kau ni aku tengok orang suka belasah kau? Dia pun cakap kan, aku sebenarnya Muhammad, aku tak suka tengok orang Mekah ni buat kerja gila, sembelih unta, sembelih kambing untuk berhala. Tu semua benda tak betul tu. Lepas tu dia cerita, dia kata apa tau, aku ni Muhammad, jauh aku cari ilmu, nak mencari agama Ibrahim yang sebenarnya.
sampai ke Syam dan aku bertemu dengan padri dekat sana. Kau tahu apa padri itu kata? Bila aku tanya aku ni cari agama Ibrahim, padri itu kata apa? Wahai orang Mekah, agama yang kau cari itu dah tak ada dah hari ni, agama Ibrahim. Tapi aku pesan dekat engkau baliklah semula ke Mekah, sebab di sanalah Allah akan utuskan Nabi akhir zaman yang akan mengembalikan kembali kebenaran agama Ibrahim. Aku cari orang tu, aku tak jumpa lagi. Tu tuan-tuan, dia cakap depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi masa tu belum jadi Nabi lagi. Nabi pun tak tahu siapa orang tu. Dia kata, siapa ya orang tu? Tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan faham ke tak cerita aku ni? Faham? Okey tu. Jadi tuan-tuan, dia ni canggih. Ya? Maknanya Zaid ini dia mencari kebenaran sebelum Allah utuskan Nabi menjadi Rasul, sebelum Allah utuskan Muhammad menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata macam tu ya, siapalah orangnya tu? Ni Nabi lah orangnya. Tak berapa lama kemudian, tadi Allah Ta'ala, kerana Zaid ni suka sangat komen, suka sangat orang kata apa, kritik apa yang orang Mekah buat tak betul tu, akhirnya tuan-tuan, orang buat satu komplot untuk bunuh dia. Dan akhirnya beliau dibunuh. Sebelum beliau dibunuh, beliau sempat berdoa dengan satu doa yang saya bacakan pada mukadimah tadi. Apa kata dia? Allahumma in kunta haramtani min hadzal khair fala tahrim minhu bani sa'idan. Ya Allah, kalau kau tak izinkan aku bertemu dengan kebenaran ini, bertemu dengan Nabi akhir zaman ini, maka kau jangan jadikan nasib yang sama berlaku kepada anak aku Sa'id. Dia ada seorang anak lelaki bernama Sa'id dan dia pun mati. Ya. Orang ni dikira macam mana tuan-tuan? Dikira macam mana? Ya, dalam kitab Fadail As-Sahabah meletakkan Zaid bin Naufal ini antara sahabat Nabi juga secara tak rasmi, macam Waraqah bin Naufal juga. Gitu ya. Maka tadi Allah matilah dia dalam keadaan dia tidak beriman dengan Nabi secara rasmi, tapi dia mencari kebenaran tu. Jadi tadi Allah Ta'ala, anak dia ni membesar dan antara orang yang terawal beriman dengan Nabi SAW. Kemudian dia berumah tangga anak dia ni. Walam yuslim Sa'idun wahdahu wa innama aslamat ma'ahu zawjatuhu Fatimah bintul Khattab ukhtu Umar bin Al-Khattab. Dan dia berkahwin dengan sepupu dia. Sepupu dia nama Fatimah bint Al-Khattab, adik kepada Umar bin Al-Khattab. Ya, kalau tuan-tuan ingat cerita bagaimana Umar masuk Islam kan, Umar bin Al-Khattab bila masuk Islam, asal cerita Umar ni dia nak belasah Nabi tuan-tuan. Tapi sebelum tu ada lagi satu cerita tau. Ketika umat Islam ditindas dekat Mekah, jadi orang yang kena tindas ni ada yang lari, ada yang bertahan dan macam-macam lagi lah. Ada seorang perempuan, isteri sahabat Nabi ni, dia siap-siap barang nak keluar daripada Mekah. Masa dia nak keluar pada Mekah tu, tengah-tengah jalan bertemu dengan Umar. Umar tengok je, kakak ni bawa barang banyak. Dia kata, akak nak ke mana ni kak? Banyak barang nampak. Perempuan ni kata apa? Aku nak pindah keluar ke Mekah. Kenapa? Sebab aku ikut agama Muhammad. Umar dengar macam tu, Umar kata apa tahu? Sian akak, semoga Allah bersama dengan akak lah. Jadi dia cakap tu lembut tuan-tuan. Biasa dia tak cakap macam tu. Dia kata, dia mampu sama engkau lah. Belagak sangat, ikut sangat Muhammad tu, menyesatkan. Biasa cakap macam tu. Tapi hari tu dia sudah tukar sikit tuan-tuan. Jadi perempuan ni, dia cerita dekat laki dia. Laki dia kata, apa kau cakap? Umar kata macam tu, kau demam apa? Umar cakap, semoga Allah bersama dengan kita. Mustahil. Wallahi, suami dia kata, wallahi Umar takkan masuk Islam sehingga keldai bapak dia masuk Islam dulu. Sampai macam tu tuan-tuan. Umar takkan masuk Islam kecuali keldai bapak dia masuk Islam dulu, baru Umar masuk Islam. Nak khabar memang tak ada harapan. Sampai macam tu tuan-tuan. Ya, pasal tekanan teruk masa tu. Tapi Allah Ta'ala ni Tuhan, ya, ikut suka dia. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Satu hari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ni nak pergi belasah Nabi. On the way nak pergi belasah, ada pula orang tahan dia. Haji Umar nak ke mana ni? Lain macam nampak.
Aku nak belasah Muhammad. Nyusahkan orang. Orang ni kata apa? Omar, kau tak payah sibuk-sibuk pasal Muhammad lah. Kau settle anak beranak kau dulu. Kau tahu tak, adik kau tu, Fatimah tu, dengan kau punya adik ipar Said, dua-dua dia ikut Muhammad. Kau biar betul, I swear, ambil kau. Aku settle malam ni juga. Hari ni juga aku settle. Nak pergi rumah Nabi tak jadi, U-turn balik tuan-tuan. Pergi cari rumah adik dia. Masa sampai rumah adik dia tengah mengaji, tengah belajar Al-Quran dengan seorang sahabat Nabi bernama Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi zaman tu kan zaman darurat, kritikal tau. Baca senyap-senyap aja. Jadi Khabbab ni dia guru tuition Al-Quran secara senyap-senyap. Pergi dekat rumah-rumah mengajar. Kaf ha ya ayyun sad. Jadi laki bini ni Said dengan bini dia Fatimah ikutlah. Kaf ha ya ayyun sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Oh, bunyi macam tu. Omar ni dia sampai dekat rumah tu, dia dengar bunyi macam bergaung, bergema orang baca. Omar pergi. Omar ni kalau ikut dia nak dengar lagi panjang, tapi dia tak tahan, dia dah bengang. Dia punya dengusan tu tuan-tuan, dalam sirah kata dia bunyi suara dia berdengus. Dengur sampai dalam rumah. Guru tuition, siapa tu? Macam abang kau je. Itu Omar datang. Kelang kabut. Bersepah. Guru tuition lari keluar. Kan Quran yang ada dalam pelepah-pelepah tamar tu dia sorok bawah katil. Bunyi bersepah. Omar putuk. Buka pintu. Anybody home? Buka pintu. Adik dia pun cover kesat sikit. Ya bang, ada apa bang? Apa bang? Tadi aku dengar ada bunyi. Kau buat apa? Mana ada apa-apa bang? Kita orang sembang-sembang. Takkan bersembang macam tu. Sembang apa gitu? Mana ada. Lepas tu keluar suami dia kan, berlakulah sampai dia, Assalamualaikum Bang Omar. Lama tak jumpa. Bang Omar rindu. Aku sepak kau kejap lagi tahu. Kau jangan nak buat lawak depan aku. Kau buat apa tadi? Cakap kau buat apa? Mana ada apa-apa bang. Kau jangan bohong aku. Aku dengar tadi korang sorok benda kan. Aku bunyi kerak. Kau sorok apa? Kau cakap. Jadi adik Said ni, adik ipar tu nak cover lah. Masa itulah berlaku pergelutan. Tunjuk aku mana-mana. Berdebak. Bam, the smackdownnya Said tu berdebak jatuh. Bila jatuh tuan-tuan, dia duduk atas Said nak belasah lagi ni. Masa itulah adik dia Fatimah kata, Abang jangan bang, jangan. Dia tarik Omar kan, jangan belasah suami dia. Omar kata, kau belah kau. Dia belasah. Tercampak Fatimah, berdarah muka dia. Fatimah kata, Abang, saya perempuan bang. Adik abang berdarah ni, kau tu kena belasah dengan Omar. Omar pun bergeletar. Apa pasal aku belasah adik aku ni? Kan tak pasal berdarah. Omar pun bangkit pelan-pelan. Fatimah, cakap kat abang, kau baca apa tadi? Yang abang sibuk buat apa? Garang juga bini dia. Apa adik dia tu? Abang nak tengok. Bagi abang. Fatimah pun ambil yang dia tulis dekat kulit-kulit binatang tu kan, ayat-ayat Quran tu, dia perlu bagi kat abang. Fatimah kata, abang najis, abang tak boleh pegang. Abang nak pegang, abang pergi mandi dulu. Alamak, bekeng adik tu jangan main. Ini hidung berdarah ni ha. Abang kata, yelah abang pergilah. Omar masuk bilik air, ada telaga tu, bersuci. Dan dia pun adik dia kata, ambil. Omar dia pegang helaian tu. Dia baca kan, Kaf ha ya ayn sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya
qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira. Baca leka dia baca. Dan Umar ni salah seorang orang Mekah yang ada school punya orang, tuan-tuan, pandai membaca. Baca. Cerita tu kan panjang, kisah Maryam, kisah Nabi Musa dia baca. Bila dia dah jauh baca, tuan-tuan, masa tu guru tuition tadi yang lari tu kan, Khabbab tu yang menyuruh belakang rumah tu, dia pun pelan-pelan keluar kat belakang. Umar bergembiralah, baru keluar. Umar bergembiralah, aku pernah mendengar Nabi berdoa. Aku pernah dengar Nabi berdoa. Nabi kata apa? Allahumma a'izzal islama bi ahdi umaraini. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah seorang yang bernama Umar. Sama ada Umar Al-Khattab ataupun Amru bin Hisham. Umar bin Al-Khattab yang ni. Amru bin Hisham siapa dia? Siapa dia, tuan-tuan? Abu Jahal. Abu Jahal tu nama glamour, tuan-tuan. Nama dalam maikat dia Amru bin Hisham. Orang Quraisy panggil dia Abul Hakam. Orang kafir panggil dia Abul Hakam, bapak cerdik. Yang bubuh dia Abu Jahal Nabi. Abu Jahal bapak bodoh, ambil kau. Itu Nabi yang bagi gelaran tu, tuan-tuan. Tapi dua-dua ni otai Mekah, ayahanda Mekah, tuan-tuan. 3 line, double line, dia pegang dua-dua ni. Maka Nabi minta, ya Allah, kau kuatkan Islam bi ahadi umaraini, dengan salah seorang daripada dua orang ni, sama ada dengan Amru bin Hisham ataupun dengan Umar bin Al-Khattab. Maka Allah Ta'ala mentakdirkan Umar Al-Khattab yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Umar kata dekat Khabbab, tunjukkan aku mana rumah Muhammad, bawa aku pergi sana. Khabbab ni takut, tuan-tuan. Betul ke dia nak masuk Islam? Tanta je nak belasah Nabi Muhammad, kan? Jadi cerita Umar nak pergi rumah Nabi ni tersebar dekat Mekah. Orang Islam yang ada saki-baki ni semua kumpul rumah Nabi belaka, termasuk pakcik Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah baru masuk Islam 3 hari lepas, tuan-tuan. Hamzah berkawal depan rumah Nabi. Kita tunggu datang Umar, tunggu. Kalau dia nak datang buat baik, kita layan dia cara baik. Tapi kalau dia cari pasal, siap. Kau ingat dia seorang ayah dia 3 lain apa? Aku pun ayah dia juga. Lebih kurang macam tu lah, bahasa mudahnya, tuan-tuan. Tunggu Umar datang. Sahabat semua dah standby. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Umar sampai, apa kata Hamzah? Kau nak apa? Kau nak apa datang ini? Aku nak jumpa Muhammad. Untuk apa jumpa Muhammad? Nabi pun keluar. Tak apa pakcik, tak apa. Nabi pegang leher Umar, tuan-tuan. Dia pegang cekak, Umar, bila kau nak masuk Islam? Bila kau nak masuk Islam? Sebutan Umar kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tuan-tuan. Ini nak sebut kadang-kadang orang action ni, tuan-tuan, kena action juga dengan dia, baru dia sedar. Macam Umar bin Al-Khattab. Kita tak, orang action kita tak apalah, minta maaf, minta maaf. Apa barang, kangkung lah, tak boleh, tuan-tuan. Itu penakut. Kita kadang kena action juga, baru jadi, tuan-tuan. Ya. Okeylah. Itu saya nak cerita kisah sikit Umar bin Al-Khattab masuk Islam. Dan adik ipar dia ni anak kepada Zaid yang mati tadi tu. Sa'id bin Zaid ni, tuan-tuan, adik ipar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi yang istiqamah. Jadi sikit lagi ni saya nak perhabis cerita ni. Dia ni terlibat dalam berbagai-bagai peperangan, antaranya peperangan Yarmuk, pertembungan antara tentera Islam seramai, dia kata kunna 24,000 nahwan min zalika fakharajat lana arum bi 20,000. Pernah satu ketika dahulu dalam peperangan Yarmuk, mujahidin seramai 24,000, tentera Rom sebanyak 100,000 bi 20 wa 100,000, 120,000, berpuluh kali ganda, tuan-tuan. Ia berperang di peperangan Yarmuk dan akhirnya diberikan kemenangan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Dan Sa'id bin Zaid ini lepas pada peperangan Yarmuk pergi pula mara seterusnya sampai ke Syria. Dia kata syahida Sa'id bin Zaid ba'da zalika fathha Dimashq falamma dana lil muslimin bi ta'ati ja'alahu Abu Ubaidah waliyan 'alaiha fakana awwala man waliya imrata Dimashq minal muslimin. Oh, baru tahu cerita ni.
Saya duduk Syria lama tak tahu cerita ni tuan-tuan, baru tahu hari ni. Dia ni lah ketika umat Islam menguasai bandar Damsyik Syria tu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah melantik dia ni sebagai YB pertama di Damsyik. Jadi YB pertama bandar Damsyik ataupun Damaskus di Syria tu, YB pertama di kalangan sahabat Nabi ialah Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, last, Allah Ta'ala berikan kepada Sa'id ni tuan-tuan karamat, kita panggil keramat. Dia ni antara sahabat Nabi yang kalau berdoa Allah makbulkan doa dia. Ceritanya, wa fi zaman Bani Umayyah waqa'a li Sa'id bin Zaid hadisatun dhalla ahlu Yathrib yatahaddatsuna biha zamanan tawilan hatta al-yawm. Di zaman pemerintahan Bani Umayyah berlaku satu peristiwa yang menjadi buah mulut orang cerita benda ni daripada generasi keturunan demi keturunan sampai sekarang. Kisah Sa'id bin Zaid, ceritanya tuan-tuan, anna Arwa bin Uwais za'amat anna Sa'id bin Zaid qad ghasabat syai'an min ardiha wa dhammaha ila ardihi. Di Madinah masa tu ada seorang makcik bernama Arwa bin Uwais. Makcik Arwa bin Uwais ni dia punya tanah berjiran dengan tanah Sa'id bin Zaid. Tak macam mana dia tuduh Sa'id ni rembat tanah dia. Yelah zaman tu tak ada kayu apa juruko ni semua tuan-tuan. Dia main pacak-pacak gitu je kan. Tak macam mana makcik dituduh ni Sa'id ni rembat tanah aku ni ha. Wa ja'alat taluku dhalika bainal muslimin wa tatahaddath bih. Dan makcik ni duk jaja cerita ni. Kau kenal Haji Sa'id tu? Bukan boleh percaya sangat. Kata je sahabat Nabi, rembat tanah aku ada lah. Duk cerita sampai dia ni malu. Dia sahabat Nabi, seorang yang orang kenal, ya, adik kepada Umar bin Al-Khattab. Tiba-tiba dituduh ambil tanah makcik ni. Summa rafa'an amrah ila Marwan bin Al-Hakam. Lalu kes ini dirujuk, direport kepada YB Madinah masa tu bernama Marwan bin Al-Hakam. Fa'arsala ilaihi Marwan unasa yukallimuhu fi dhalika. Fasa'uba al-amru ala sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Marwan tak percaya. Mustahil Sa'id ambil tanah orang. Aku kenal dia siapa, dia sahabat Nabi. Tapi orang dah report kan, dah report kena check lah ya ke tidak. Jadi Marwan ni hantar pegawai tanah dia, sahabat-sahabat ni pergi tanya, betul ke ni Syekh? Kita dengar cerita orang kata entah ambil tanah orang, betul ke ni? Jadi Sa'id ni tertekan. Dia kata apa? Kaifa azlimuha? Ya raunani azlimuha? Perempuan tu tuduh aku zalim dia. Dia tuduh aku ambil tanah dia. Wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama shibran min al-ardi tuwiqahu yawm al-qiyamati fi sab'i aradin. Aku masih ingat lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nabi pernah bersabda, sesiapa yang mengambil shibr, shibr tuan-tuan sejengkal tanah, bukan tanah kita. Kita rembat tanah orang sejengkal, bukan seekar, sejengkal. Tuwiqahullahu min sab'i aradin. Allah akan tenggelamkan dia dalam bumi besok dekat padang mahsyar, ataupun ketika dia mati besok, 7 ke dalam bumi, 7 lapisan bumi. Makna diazab dengan azab yang teruk hanya dengan sebab ambil sejengkal tanah. Sebab tu hati-hati tuan-tuan yang banyak tanah, projek-projek ni hati-hati sikit. Kalau sejengkal pun siksaannya teruk, bayangkan kalau seekar, 2 ekar, berhektar-hektar. Kau jawab besok depan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin aku ambil? Nabi kata haram benda tu. Tapi benda tu dah tersebar, orang dah fitnah dia. Masa tu juga dia angkat tangan tuan-tuan, dia doa, Allahumma innaha qad za'man anni zallamtuha fa in kanat kazibatan fa'mi basaraha wa alqiha fi bi'riha alladhi tunazi'uni fih wa azhir min haqqi nuran yubayyin lil muslimin anni lam azlimuha. Tuan-tuan, dia angkat tangan, dia doa, dia kata apa? Ya Allah, perempuan tu tuduh aku curi tanah. Kalau dia ni bohong, dia fitnah aku, maka aku minta yang pertama, kau butakan mata dia, dan kau jatuhkan dia dalam telaga. Dekat dalam kawasan tanah tu ada telaga, kau matikan dia dalam telaga tu, dan kau zahirkan kebenaran aku ya Allah. Lepas dia doa tuan-tuan, tak berapa lama kemudian, hatta sal al-aqiq bi sailin lam yasil bisahu qattu
فكشف عن الحد الذي كان يختلفان فيه وظهر للمسلمين أن سعيدا كان صادقا. Lepas dia doa ni, tak berapa lama kemudian turun hujan yang lebat di Madinah. Bila turun hujan, tanah tu kan, dia sebenarnya ada tanda tau. Dia ada tanda tu. Jadi tanda tu dah tenggelam dengan lumpur, dengan tanah dan sebagainya. Bila hujan turun, baru nampak tanda tu lah. Betul, tanah ni tanah Said. Makcik tu bohong, makcik tu fitnah, dia dah sebar. Tanah ni tanah Said ni, kau tengok tanda ni. Semua tahu belaka. Tapi dia dah doa dah tuan-tuan. Jadi dia minta supaya Allah tunjukkan kebenaran. Dan dia minta Allah butakan mata makcik ni dan matikan dalam telaga buruk tu. Walam talbath al-mar'atu ba'da dhalika illa syahran hatta amiyat wa baina hiya tatufu fi ardiha tilk saqatat fi bi'riha. Beberapa bulan kemudian makcik tua ni sakit mata dan buta mata dia. Satu hari dia berjalan-jalan dalam kebun dia, jatuh dalam telaga buta, mati terus. Fakunna nahnu wa ghilman nasma al-insan yaqul a'makallahu kama a'ma al-arwah. Dan kami di Madinah, budak-budak ni kalau bergaduh, kami akan cakap satu benda, kau ni jangan lawan aku, nanti kau ni buta macam makcik arwah tu. Orang jadi cerita arwah tu kan, yang apa, yang hebat tak, yang tuduh Said ambil tanah tu. Kau cakap kau memang aku, nanti aku doa biar kau mata kau buta macam makcik arwah. Ini tuan-tuan antara karamah yang Allah berikan kepada Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi insya-Allah panjang umur rezeki kita sambung lain kali. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.